Okay, hi guys, hari ni kita ada sebuah BMW. Owner datang nak tukar Android player lah. Okay, so sekarang kita tengok Android player yang asal dia macam mana. Orang kata memang dah rosak, memang dah tak boleh pakai lah. So owner cakap ini pun almost 2 tahun dia tak tukar. Sebab memang orang kata tak tahu tempat mana yang dia nak beli Android player. So sekarang owner pilih Azure Eyes punya brand. Okay, so dia ambil 2 plus 32GB 12.3 inci lah. Okay, so sekarang kita punya technician orang kata dah pasang, cuma untuk bahagian aircon dia belum tutup lagi lah. So nanti kita tengok apa yang ada dalam Android player ni. Okay, ngam. Okay guys, so kita punya technician sekarang ni dah siap pasang Android player Azure Eyes punya brand 12.3 inci lah, nampak? Dia punya design memang sangat-sangat cantik lah. So memang khas untuk BMW punya. Okay, so function dia semua pun sudah tahulah banyak. Okay, CarPlay, Android Auto, apa nama, DSP, Google Map, YouTube, Netflix, semua boleh support. Okay, 360 pun boleh support. Okay, so korang jangan lupa datang di Fancy Station 9 Shah Alam buat dengan kita. Okay, ngam.